kita akan pergi memancing dekat mana ya? Dekat Kongkong. Jom kita ke destinasi. Sekarang kita baru lepas makan dekat kedai makan lah. Lepas tu ni dia nak sampai dah dekat Kongkong tu. Kita orang mancing sebenarnya atas laut. Atas laut, bukan atas sungai tau. Sungai lah. Ayo mak. Ish, Kongkong ni lah apa? Ada sungai. Okey lah balik. Balik. Okay, sekarang kita dekat atas boat. Dah sampai dekat tepi jeti ni. Pakcik saya pun nak start engine. Untuk bergerak ke checkpoint pertama. Kita jumpa kita di sini. Sekarang kita dekat checkpoint pertama mungkin. Kita orang dah baring orang semua. Tadi dapat ikan 2 ekor tapi buang lah. Sebab ikan duri. Ikan duri. Jadi kita orang tak main lah ikan duri. Okay lah. Sekarang 2 je orang ni. Moga-moga dapat hasil guys. Ini saya tak boleh. Okay pakcik. Pakcik main kita dapat ekor. Ujung-ujung kena beli. Apa hidup orang mati man? Hidup. Yang mati. Okey. Kaduri. Kita sama. Kawasan juga. Putar balik. Tadi dapat? Berapa ekor dapat lah? Ha? Berapa ekor dapat? Baru 2 ke 3. Tapi semua ikan duri lah. Tak syok. Okay. Moga bukan benda yang Pekah. Ikan duri juga. Angkat. Guys, ikan duri. Muka duri ni. Sana pakai duri. Sini mau fight. Okay, tempat tadi tu tak ada tak ong. Tak ada ikan yang best pun. Nanti kita pergi sana petang balik. So kita nak gerak ke lokasi yang terus ya. Jumpa di sana.
kita dekat checkpoint pertama kot. Kedua. Lepas tu sana ada pejabat custom Tanjung Surat. Kerja bapak saya. Jangan cakap ya apa saja. Kerja ayah saya kan. Okay, bang dapat ikan lagi. Apa? Ikan duri. Bila tak dapat ikan. Kali bila lah dapat ikan lain. Buang lagi. Okay, kita lepaskan. Lepaskan je. Duri tu bersorak bergembira. Apa dia? Selamat je tak gini. Sebab kali pertama selain duri. Pakai tu. Okay guys, sebab kali pertama selain duri kita dapat ikan kerapu. Ayah saya dapat. Okay, kecil je. Tak apa. Tak apa, kita boleh dapat yang lain juga. Okay, ni kita simpan. Tak gerak. Ni bawah. Ni bawah. Tengok ikan apa yang ada. Ui, Besar. Iset. Ui. Buka lah. Tarik dia. Dia tarik apa lah? Alah, mekat dah ni. Angkut. Dia bawa. Alah, sangkut karang pula. Sangkut. Tapi tak ada. Ayuh. kenapa? Tak payah ambilkan dia tu. Tu. Okey, buka. Tung, buka tung. Buka tu, Ni. tung. Tu. Kenapa tak dalam ni cuman? Biarlah mati je lah. Kenapa? Tenggelam. Ikan apa? Ikan gelama. Ni ikan gelama dah ada. Oi. Oh, ikan duri. Saya pakai duri. Tak sebab apa. Sedar. Punya lah ingat ikan gelama. Dan kita nak bergerak ke checkpoint seterusnya. Sana baru dapat ikan gelama tapi okay guys, sekarang kita dah sampai ke checkpoint ya. Keempat mungkin. Ni tempat kawasan yang kita orang mancing dulu dalam video mancing kita orang sebelum ni. Yang time abang saya dapat ikan cermin. Sekarang kita nak try lah kat sini. Okay, doa. Sekarang kita nak guna umpan yang agak lain. Udang, celak tepung dengan perasa. Cepat naik tau. Cuba try. Mari kita jumpa. Okay guys, tak ada hasil yang besar-besar lagi pun. Siakap tak naik, lama tak naik. Cakap lepas juga. Tadi lepas cakap. Siakap kat dia kita naik tapi terlepas. Ni Naga sikit lah. ni apa, asyik-asyik duri tu naik. Bosan lah. Lepas tu ni sunyi betul, tak ada apa tarik ni. Jangan mancing kat bongkong lagi. Jalan-jali dekat dia. Oh, Mancing kat laut. Jangan saya sampai pegang dua benda tu orang. Jaga-jaga. Dia main. Tapi nanti dapat ikan duri. Nampak dia? Yes. Tengok apa yang... Jom kita tengok ikan apa dapat. Lihat. Saya mancingkan ikan gelama ni. Ikan duri! Ikan duri lagi. Yeay! Ikan duri yang ke-10. Okay, ikan ni kuat sikit. Tengok ikan apa dapat. Doakan kami guys. Yeay! Ikan duri lagi guys. Tepuk tangan. Dengan bangga. Tepuk tangan dengan bangga kerana ikan duri ini. Sebab aku nak bunuh dia.
Guys, dapat 2 ikan gelama baru naik ni. Baru naik gelama besar, alhamdulillah. Tapi pakcik saya dapat bukan saya. Jangan. Apalah Bang ni. Kena sebut nama Cik Man juga Ya, habis Cik Man ni. Pegang Cik Man yang dapat. Bang. Kimat tak suka nama. Tunjuk. Tunjuk. Besar pegang. Panah, Pegang gini, takut. Pegang. Pegang gini. Takut. Apa? Ya, ambil kapal. Guys, saya dapat ikan apa ni macam pari tak tahu. Tapi sekarang keadaan tengah huru-hara. Ni ikan pari Pari. Tuka nampak cik saya tuka. Ni keadaan sungai tengah bergelora. Belum, kita nak hidup lain. Macam nak buang komen? Ha? Ikan besar-besar ni pakcik saya dapat. Saya ikan besar dia dapat. Saya ikan besar. Guys, tepuk tangan. Terima kasih. Fikir ikan gelama. Tapi Terima kasih. Gelama ikan duri. guys, ni ayah saya dapat ikan yang lain daripada yang lain. Tutup pelan ya. Apa ya? Bawah kaki. Bantuan. Bila dia tu lain macam Sunyi betul dapat ikan duri ya. Orang tengok ini mesti mata dia. Yang mata pun. Sekarang pukul jam 2 suku. Minggu kita orang baru lepas solat. Gerak ke checkpoint pertama tadi. Nak main kat sini lah. Sampai ke Tempat mula-mula turun. Saya dia tempat mula turun. Lepas ni kita nak main dekat darat pula Dekat. Dekat. Dekat main kita orang nak main dekat tempat darat. Okay, berapa? Stay tune. Hari tadi ikan besar pun. Besar pun sikit je. Oh ya. Ada tak? Jom. Ada ikan? Duri. Ikan duri. Tengok kat. Sikit sikit. Aku baru pasang umpan kau tu. Okay guys. Tak ada apa-apa tanggapan yang rare pun. Yang siap-siap ikan duri je. Hari ni tak ada rezeki kot. Apalah. Janji kita ada pengalaman guys. Uish. Lawan tu. Woi. Guys, apakah ikan ini? Lawan. Apa dia? Cuba kasih si. Oman. Oh, ikan duri lagi. Oman. Tu. So. Ikan duri lagi. Okay guys, ikan duri. Tepukan tangan. Ikan duri yang memang kon. Tadi. Ya Allah. Punya ikan sisik. Sekali ni kau. Ikan duri. Ayo. Play. Ayo. Sorry. Tu betul. Tak apalah, besar.
cakap ke. Boleh abang bangga dengan ibu dan Umi kan. Ni abang dapat. Tapi Umi nak ikan cakap. Ya, kena tinggal pasal lah. Ni abang paling besar lah dapat ikan ni. Oh. Cepat. Ni jangan satu gerak ni. Duri. Dah. Duri. Dah. Duri. Buka tu bagi Cik Mat masukkan. Okay, dah cukup dah. 3 ekor. Tak pedas. Kau yang sedap tak sedap. Ya. Dah, kucing tu naik. Tanya ada ikan lebih tak? Ada ikan duri. Nak saya boleh dapatkan. Nak ikan ke? Nak ikut balik? Bagi udang. Oh, kau udang. Guys, ini hari ni last checkpoint sebelum kita balik. Ikan pun yang rare-rare tak banyak. Kita orang dapat. Mungkin bukan rezeki kita orang lah. Okay. Semua orang, kita orang dah balik pancing pun. Sini kawasan pun cetek tak dalam. Semua orang dah penat. Itu je lah. Okay. Makan pun tak bawa. Semua lapar. Makanan semua tak bawa. Makanan tak bawa, air je bawa. Semua lapar. Lagi saya. Saya lapar. Tak apalah je. Okay guys, sekarang kita tengah baru balik. Tengah makan. Juga mendana susu. So, ni kita jumpa akhiran video. So, jangan lupa like, subscribe, dan notification. Bye.